Ini adalah welcome drink dia korang. Datanglah fresh orange ke ataupun sparkling orange ke. Dia ada towel basah. Lepas tu ada Ferrero Rocher. Okay. Ini free apa je lah. Ada 5 flavor bahasa Cina. Apa yang flavor tu? Ini menarik ni. Ini ada fizz ya. Rose, milk, lavender dan calendula. Boleh bawa? Gampang nak sedap. Alamak, apa? Ambil rose berapa? Rose? Boleh. Korang, ini ais sparkling dia rasa mango. Memang sedap. And then yang paling best kan, pasal hotel ni kan. Dia punya counter nampak tak? Dia ada counter kat situ dan ada machine coffee tau. Dia ada, kalau minuman tu kan, korang boleh order anytime. Dengan syarat korang kena habiskan minuman pertama and then baru order. Unlimited. Okay, selagi counter buka daripada 7 pagi ataupun 7.30 pagi tadi, saya lupa, sampai pukul 11 malam. Dan korang boleh bawa air minuman tu ke bilik ataupun kalau korang nak bawa keluar pun tak ada masalah. Jadi memang ni macam-macam tadi. Masa korang, memang syok lah tempat ni korang. Siap bagi tak? Bahbung lagi nampak. Boleh pilih. Saya pilih Bruce. Korang nak, tak sabar nak tengok bilik. Kagum, so cantik. Yuk, kalau saya nak buka pintu dia, guna kunci tak? Sing macam tu, kan? Kau lah. Oh, okey lah. Meninggalkan harapan dalam mata yang sepi. Tiada janji, tiada kata, tapi rasamu telah mengubah duniaku. Engkau lebih dari indah, bukan hanya rupa yang memikat mata, tapi jiwa yang menyentuh sukma. Seperti hujan pertama di tanah tandus. Cinta ini bukan logika, tapi tetap aku mau hanya kamu, honey. Dalam diam aku lihat semua. Langkahmu seperti senja yang bersuara. Terima kasih untuk setiap sabar yang kau beri, untuk setiap diam yang kau isi. Pagi ni kita breakfast. Dia akan sediakan kat sini. Macam di buy plate. Kita datang baru disediakan. See ke sih? Wow. Sebulan mengenalimu, ku jatuh hati. 10 tahun mencintaimu dalam diam. Seperti senja memeluk malam. Tanpa kata cinta, namun selalu ada. Lalu kau menerimaku bukan sebagai yang sempurna, tapi sebagai jiwa yang pernah luka. Dengan mata yang tak menuntut dan hati yang tak menghakimi langkahku yang pernah ragu. Kini mantap kerana berjalan bersamamu. Oh cinta, semoga tahun yang datang membawa restu. Menyatukan langkah kita bukan lagi sekadar doa yang Terima kasih. Good morning korang.
Pagi makan buah dulu. Lepas tu kita akan proceed dengan avocado sandwich. Dengan whole grain punya ni lah. Bread, okay? Kita tunggu. Morning. Terima kasih. Kita ada hot chocolate. Di 70% tu hot chocolate. Ha? Kau tengok situ lah. Oh, bukan. Okay. Terima kasih. Di 9 tahun. Ya ke pukul berapa? Sampai. Oh, dekat sini juga. Betul, dekat sini je. D huruf besar 9. Oh, okay. Alright. Kuala Moyong. Temoyong. Aha, ayah orang tengok. Pantai, laut, highway. Aha, sebalik. Oh, ya ke? Okay. Alright. Okay. Nanti kita cuba. Terima kasih. Okay. Kita tanya orang tempatan dekat mana nak cari laksa sedap kat Langkawi. Kita dah pernah try Hafiz, kita dah pernah try laksa sekok tu. Kita nak cari kelainan pula kali ni. Okay, ni breakfast kita pagi ni. Orang nampak tak menarik ya? Dan dia punya breakfast setiap hari adalah berbeza. Meow. No. Ini bukan. Okey. Ada orang suka makan avocado dengan roti sekarang. Jarang dia nak makan roti whole grain ni. Kat sini dia makan. Bu.